Assalamualaikum, bulan Ramadan. Saya nak kongsi sedikit tentang pengalaman saya sendiri lah. Bagaimana saya mula berhenti mengejar dan mula lebih menikmati hidup. Macam ni, saya ingat sejak saya muda, start kerja sampailah satu tahap, saya rasa saya selalulah kita mencari apa yang kita mahu dalam dunia ni kan. Kerja tu nak dapat higher position, higher pay, dari segi career pun nak lebih recognized, dari segi family pula nak rumah lebih besar, lebih selesa, kenderaan yang lebih so-called recognized, yang orang kenal, yang lebih orang tengok dan sebagainya lah. Itu biasalah sampai, saya rasa saya dapat rasa itu perkara yang biasa saya alami masa saya umur dalam 20-an ke 30-an sampai saya reach 40-an. Tapi bila saya masuk 40-an, saya fikir balik. Saya macam tengok balik kan, bila selesainya asyik cari kerja, okay? Kemudian dia macam apa, orang panggil apa, rat race kan, perlombaan tikus ataupun larian hamster dalam dia punya sangkar tu lah, pusing ke situ juga. Kita spend all the time everything mengejar, at the end kita circling the same thing. Saya realise kan, dalam dunia ni kan, kita hanya mengejar benda-benda untuk yang kita rasa nikmat dekat dunia. Sampai satu point saya terasa, saya rasa macam ni. Saya rasa saya cuba buat macam checklist. Cemak balik. Saya cuba define apa yang saya perlu, apa yang saya mahu. Saya rasa masa tu saya late 30s sampailah. But the major change tu happen masa saya mid 40s lah. Major dia. Okay. Saya mula fikir, saya buat checklist semula. Apa yang saya ada, apa yang saya tak ada. Saya check balik apa yang saya dah ada. Okay, saya dah ada apa? Saya dah ada, alhamdulillah saya ada kerjaya yang stabil. Okay, alhamdulillah pendapatan pun tetap. Saya dah ada family yang very supportive kan. Alhamdulillah isteri yang sentiasa menyokong saya, anak-anak alhamdulillah doing well at school. Kemudian saya dah ada rumah, saya dah beli rumah pun, maksud tak boleh bayar lagi lah. Okay, saya dah ada rumah, alhamdulillah rumah pun selesa, okay, selesa. Saya dah ada kenderaan yang agak selesa. Ada tu some point saya ada company car provided by the company. Dan saya fikir balik, saya ada semua untuk menjalani hidup yang normal, yang bahagia dalam dunia ni sebagai orang biasa, saya dah ada semua. Bonus pula, kerjaya saya, I'm known for my area lah. I'm known as an expert in my area. One of the experts in my area. Alhamdulillah. Apa yang kurang lagi kan? Sebenarnya saya terfikir, baru saya tersedar balik, ya Allah, okay. Banyak lagi benda saya jaga sangatlah apa kehendak-kehendak dunia ni kan, apa yang saya nak dapat kat dunia, okay. Tapi saya mula lupa, saya teringat semula, saya lupa selama ni saya tak ambil penting sangat apa yang saya perlu di akhirat besok. Ini bermula bila saya masuk late 30s tu, saya mulalah alhamdulillah Allah bukakan hati saya, Allah pilih saya untuk mula pergi ke surau kan, untuk dengar tazkirah. Tazkirah ni bagus sebenarnya. Tazkirah kuliah kan yang sekejap ni kan, lepas maghrib kan, kadang dibaca hadis lepas asar kan. It's a good reminder untuk saya fikir semula, macam menjentik pemikiran saya, ya Allah. Kemudian bila Allah bagi nikmat lagi tu, kemudian daripada saya dapat transform hidup saya daripada overweight, badan gemuk, okay, sampai saya dapat normal sihat semula macam sekarang, alhamdulillah masih sustain. Saya fikir, saya selalu sangat, memanglah kat dunia saya tak kejar, saya tak dapat semua lagi pun, betul. Tapi saya fikir balik, saya dah ada semua dah. Tak sempurna, tapi cukuplah untuk menjalani hidup yang biasa, yang bahagia. I would say alhamdulillah. Okay, saya tak kaya lagi, saya tak mewah pun lagi, tapi semua dah ada. Yang saya tak cuba fikir masa tu ialah apa yang saya perlu untuk akhirat saya. Itulah permulaan dia. Kemudian saya fikir balik, ya Allah. Saya fikir balik, lepas tu saya dapat list. Bila list saya tu, apa yang saya perlu saya dah ada dah. Saya perlukan keluarga, saya dah ada keluarga. Saya perlukan kenderaan, saya ada kenderaan. Saya perlukan kerjaya, saya dah ada kerjaya. Asbab rezeki dah ada. Saya perlukan apa lagi? Saya perlukan rumah, saya dah ada rumah. Semua yang saya perlu dah ada. Saya menjalani hidup yang alhamdulillah yang agak selesa. Yang saya mahukan banyak. Okay? Yang saya mahukan banyak, tapi saya fikir balik, saya mahu banyak benda, sampai bila pun takkan habis. So saya hold on yang saya mahu tu, yang saya nak tu. Saya fikir balik, ya Allah,
apa yang aku perlu untuk akhirat aku. Banyak benda aku tak jaga lagi. Solat aku tak jaga sangat kan, solat pun tak jaga awal waktu kan. Hal ibadat dengan hal-hal untuk jaga hubungan dengan Allah ni saya kurang. Selama ni lah buat tak tinggal solat, tapi cara tu tak. Tapi same time kita nak masuk syurga kan, nak til jannah. Masa tu lah saya fikir balik, ya Allah, dengan Allah bagi saya transform my lifestyle daripada kurang sihat, overweight kepada normal, itulah permulaan dia. Kebetulan pula semuanya berlaku masa saya masuk 40s. So 40-an memang betul lah kan. Totally change my life lah. Alhamdulillah Allah gerakkan hati saya untuk ke situ. Tapi usaha ke situ. Saya fikir balik. Takkan saya nak tunggu kan sampai penyakit datang baru kita nak mula berubah. Itulah. Saya dah tetapkan apa saya perlu, saya dah ada. Saya rasa saya nak nikmati apa-apa yang saya dah ada. Lebih daripada apa nak cari apa yang saya tak ada. Saya tak nak mengeluh lagi dah dengan apa yang saya mahu. Tak dapat apa saya mahu, saya tak mengeluh dah. Tak dapat, okey, Alhamdulillah, no problem with that. I don't deserve it. Tak apa. Yang saya perlu ni saya kena jaga. Yang saya dah dapat, saya perlu dah saya kena jaga. Saya kena jaga family saya, kena jaga kerjaya saya, jangan rasuah dan sebagainya. Saya kena jaga saya punya kesihatan saya. Allah dah bagi saya sihat, Alhamdulillah. Dan saya kena lebihkan usaha untuk kejar pula benda-benda akhirat ni. Untuk yang lebih kekalkan. Itulah permulaan dia. Bila kita dah kenal pasti apa yang kita perlu dengan apa kita mahu, kita jelas, sebenarnya kan Allah bagi kita cukup apa yang kita perlu sebenarnya. Alhamdulillah. So lepas tu lah saya mula ubah perlahan-lahan sikit-sikit. Alhamdulillah setiap kali masa tu lah bila kita dah rasa kenikmatan ibadat ni kan bukan sebab kita buat banyak kan tau. Kenikmatan ibadat ni solat sunat ya, solat tu wajib lah puasa tu, tapi solat sunat, baca Quran, buat baik, sedekah sikit atau banyak ni, kita buat baik dengan orang, kita buat kebaikan. Kenikmatan buat kebaikan dari segi ibadat ataupun kebaikan-kebaikan lain pada manusia ni, nikmatnya apa tau? Nikmatnya kita bukan sebab kita buat banyak. Nikmatnya bila setiap kali kita buat. Bila setiap kita buat tu kan, kita rasa kepuasan ya Allah. Bila fikir baik, Allah bagi kita peluang untuk buat baik lagi. Daripada ramai-ramai orang yang buat tak elok tu, kita masih buat baik. Tapi satu benda lah, bila kita nak berubah jadi lebih baik ni, biasanya memang kita akan jadi orang minoriti lah. Akan adalah sindiran, pelekihan dan sebagainya lah. So bila kita nak ikut apa yang Allah suruh ni, memang kita akan jadi golongan minoriti. Kita akan jadi golongan yang tak ramai. Kita tu sampai kita macam sentiasa dipandang pelik juga sebenarnya. Macam itulah. So kena ingat bila kita nak berubah jadi kebaikan ni, kita akan jadi golongan minoriti, tapi insya-Allah itulah maksudnya kita kena bersyukur. Nak berubah tu boleh baik ni Allah pilih kita untuk berubah. Gunakan kelebihan tu. Bila kita rasa nak berubah tu ada terdetik tu, maksudnya terdetik nak berubah tu is a good start. Maksudnya Allah dah pilih kita lah tu. Kita hanya perlu take it from there. Yang kita cari alasan lagi, sebab bila kita nak berubah jadi baik ni, iblis akan tiasa menghalang. Dia akan menghalang, dia akan direct lagi jentik hati kita supaya kita jangan buat. Macam alasan lah, kau dah tua lah, takkan nak start sekarang, malu lah, segan lah, nanti dah tak buat, nanti berubah, buat balik tak istiqamah lah, macam-macam dia akan keluarkan ragu-ragu tu. Itu kerja iblis lah. Kemudian dia akan hantar ejen-ejen dia lah, manusia jugalah, yang akan sindir kita, peli kita kan, pulaukan kita, kau ni lebay sangat lah, nak alim lah, apalah, macam-macam lagi. Kita mungkin hilang kawan, tak apa. The moment kita rasa nak berubah sikit tu, take it from dia. Maksudnya Allah kita masih sayang kita. Saya rasa macam tu lah. That's how I started dulu. Saya rasa nak ubah, nak elakkan ni. Maksudnya Allah kita rasa nak buat tu berdosa. Itu is a good start. So lah saya nak kongsi macam tu lah, insyaAllah. Bulan puasa ni, insyaAllah ada lagi beberapa hari lagi untuk kejar Lailatul Qadar, insyaAllah. Kalau bulan puasa ni lah, kalau kita tak dapat berubahkan, ya Allah, baru ruginya kita. Tak tahu lagi next Ramadan kita ada ke tidak. InsyaAllah kalau kita nak berubah, kita kena pasti apa yang kita perlu, apa yang kita mahu. Dapat yang perlu tu bersyukur, nikmati. Yang kita mahu tu dapat, tak dapat, Alhamdulillah, tak dapat pun okey untuk dunia. Tapi yang penting kita kena kejar kita punya akhirat. Sebab akhirat ni, kehidupan dunia kita ni sepatutnya untuk jadi jambatan untuk kita dapatkan akhirat, kehidupan nikmat akhirat yang lebih kekal abadi, insya-Allah. Semoga kita sama-sama berubah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.